Korang bayangkan ada sebuah negara kerdil yang pertama kali layak ke Piala Dunia selamba je mengikat pasukan gegasi seperti pasukan Spanyol dan juga Uruguay. Lepas tu mara ke pusingan kalah mati secara unbeaten. Korang bayangkanlah saingan kumpulan baru saja tamat dan juga ada dalam kejohanan kali ini kita dah dihidangkan dengan macam-macam kisah dongeng, fakta yang menarik, pelik dan juga rekod dunia yang hancur kiri, kanan dan tengah. Jom kita sembang sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali lagi ke podcast The Blue Podcast Malaysia. Dan kali ni kita nak borak santai pasal Piala Dunia 2026 lah yang tengah berlangsung sekarang ni dan baru saja tamat group stage di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Kita semua tahu pasal Messi pecah rekod gol ataupun Ronaldo yang main edisi ke-6 dan Memo Ochoa juga begitu. Tapi hari ni aku nak bawa korang tengok fakta-fakta yang mungkin kita terlepas pandang dan juga unik di sebalik tabir yang sebenarnya mungkin mind blown, yang boleh membuatkan kita rasa macam betul ke ni kan, dan juga menariklah sebenarnya untuk kita tahu. Daripada kisah dongeng Cinderella Cape Verde sehinggalah ke drama pasukan yang langsung tak boleh nak skor gol, ini adalah fakta-fakta menarik Piala Dunia 2026 setakat ini, setakat group stage. Fakta yang pertama, dongeng sempurna Cape Verde mara ke pusingan kalah mati tanpa tewas. Fakta yang itu sebenarnya yang membuat satu dunia terkejut dan tak percayalah sebenarnya kisah daripada Cape Verde ataupun Cabo Verde ni. Diorang ni datang sebagai debutan, iaitu pasukan yang pertama kali layak ke Piala Dunia. Sebuah pasukan kerdil daripada kepulauan kecil Afrika dengan populasi cuma sekitar 600,000 orang. Tapi apa yang diorang buat dalam grup H? Sumpah tak masuk akal. Diorang berjaya mengikat Spanyol dengan jaringan 0-0 dan kemudiannya berjaya mengikat Uruguay dengan jaringan 2 sama. Dan yang terbaru, diorang mengikat Arab Saudi dengan jaringan 0-0 untuk layak ke pusingan ke-32 secara unbeaten tanpa tewas. Kejayaan ini secara rasmi menjadikan Cape Verde adalah sebagai negara terkecil dalam sejarah Piala Dunia yang mara dan juga layak ke pusingan kalah mati. Dan hadiah diorang lepas ni, diorang akan turun menentang Argentina dan juga Lionel Messi di Miami. Ini betul-betul kisah dongeng Cinderella yang paling epik dalam sejarah bola sepak moden. Bayangkanlah kalau Cape Verde berjaya menumbangkan juara dunia. Korang cuba bayangkan tu. Fakta yang kedua, Curaçao, negara yang paling kecil layak ke World Cup. Satu lagi fakta unik lah berkenaan dengan saiz dan juga saiz negara adalah fakta kisah dongeng Curaçao. Kalau Cape Verde adalah negara terkecil yang berjaya mara untuk layak ke pusingan kalah mati, Curaçao pula memecahkan rekod Iceland edisi 2018 sebagai negara dengan populasi paling kecil yang pernah layak dan bermain di Piala Dunia. Populasi penduduk Curaçao cuma sekitar 150,000 orang sahaja guys. Penduduk negeri Perlis pun ada sekitar 280,000. Jadi, penduduk diorang tak sampai separuh pun daripada penduduk Perlis. Walaupun diorang dibelasah 7-1 oleh pasukan Germany masa match day 1, pencapaian negara sekecil ini untuk bermain ke pentas dunia sebenarnya adalah tetap menjadi sejarah paling manis lah dalam sejarah negara diorang. Okey, fakta yang ketiga, tragedi Panama. Kalau Curaçao dan Cape Verde tengah berseronok mencipta sejarah, lain pula dengan ceritanya dengan Panama. Ini adalah fakta yang agak tragis dan memedihkan hati diorang lah, hati penyokong diorang. Daripada keseluruhan 40 buah negara yang bertanding dalam format baru ni, Panama mencipta rekod hitam sebagai satu-satunya pasukan yang gagal untuk menjaringkan sebarang gol sepanjang kempen peringkat kumpulan. Diorang dah main 3 perlawanan dan mereka kalah ketiga-tiga perlawanan tersebut dan juga bolos berbakul-bakul lah tanpa sempat untuk meraihkan sebarang gol pun. Bayangkanlah pasukan kerdil lain semua dapat skor gol, termasuklah Uzbekistan, Cape Verde. Tapi Panama terpaksa pulang awal dengan tangan kosong. Bagi aku itu adalah sangat mengecewakan lah untuk negara Panama dan juga penyokong-penyokong daripada negara Panama yang hadir ke pentas Piala Dunia di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico kali ini. Okey, fakta yang keempat, yang menarik yang keempat ialah betapa agresifnya jentera serangan pasukan-pasukan yang bertanding pada kali ini. Kita selalu ingatkan kejohanan Qatar 2022 dah cukup meriah dengan rekod 172 gol secara keseluruhannya. Tetapi edisi 2026 ini dah tapau rekod itu seawal pada perlawanan ke-59 peringkat kumpulan lagi
Ketika pertembungan di antara pasukan Amerika Syarikat menentang Turki baru-baru ini, pemain pertahanan Amerika Syarikat iaitu Austin Trusty menjaringkan gol pembukaan yang secara rasmi menjadi gol ke-173 kejohanan. Dan untuk pengetahuan korang, selepas peringkat kumpulan yang membabitkan 72 perlawanan yang selesai sepenuhnya, jumlah gol yang terkumpul sudah pun mencecah 215 gol. Ini membuktikan sebenarnya format baru 48 pasukan ini memang melahirkan corak permainan yang sangat menyerang dan juga menghiburkanlah peminat serta penonton yang bersifat neutral. Fakta kelima yang menarik adalah betapa fanatiknya penonton dekat sana. Dengan rekod kehadiran penonton sepanjang zaman yang dipegang oleh kejohanan tahun 1994 yang juga berlangsung di Amerika Syarikat, sebanyak 3.59 juta penonton akhirnya runtuh secara rasmi. Ketika perlawanan Germany menentang Ecuador baru-baru ni, jumlah kehadiran terkumpul secara rasmi telah pun memotong angka tersebut dengan mencatatkan 3,605,357 penonton. Dan apa yang lebih mengejutkan adalah pusingan kalah mati round of 32 pun belum bermula lagi semasa rekod ini pecah. Purata kehadiran stadium sepanjang group stage adalah lebih kurang dalam sekitar 99% kapasiti. Ini membuktikan sebenarnya pengaruh sukan bola sepak dekat Amerika Utara sekarang ni dah berada dalam tahap yang luar biasa lah, juga dibantu oleh penyokong-penyokong daripada negara-negara lain yang bertanding. Jadi itulah dia sebenarnya 5 fakta yang paling menarik dan juga yang unik yang berlaku sepanjang peringkat kumpulan Piala Dunia 2026 setakat ini. Bagi aku, kisah Cape Verde adalah yang membuatkan aku rasa paling menarik lah setakat kejohanan pada kali inilah setakat ini. Apakah sebenarnya pendapat korang pula? Ada apa yang korang fikirkan sebenarnya? Antara kisah dongeng Cape Verde dengan kegagalan Panama untuk menjaringkan sebarang gol, sebenarnya yang mana satukah yang paling menarik perhatian korang? Cuba korang drop komen korang dekat bawah. Jom kita cuba untuk berdiskusi lah berkenaan dengan perkara ini. Dan macam biasalah geng, kalau korang suka konten seperti ini, jangan lupa klik butang subscribe, like video ni dan juga share dekat kawan-kawan korang yang hantu bola. Mungkin mereka sebenarnya mencari channel yang seumpama ini dan ini adalah channel yang mereka cari selama ini. Jadi kita akan berjumpa lagi dalam video podcast yang akan datang. This is Zonan, this is the Blue Podcast Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.